Hari ni pagi raya. Fit check. Kita pakai jubah makmen kita belikan. Tapi dalam of course pakai jeans. So kita janji rock. Lepas tu tudung ni baru buka daripada kotak. Dah beli 5 tahun dah. Okey. 5 tahun. Dia pakai cincin lah. Nanti Habil dapat arak ngorak saya. Lepas tu pagi ni tak baju raya dulu. Sebab nanti nak kena pakai telak pula. Kita buat makeup simple-simple je hari ni. Macam no makeup look lah macam tu. Okay Cik, fit check. Okay, hari ni baju lain daripada tema. Sebab ni grey sama dengan warna kereta. Oh gitu, kita suka lah. Tema ash blue tapi adik silap beli. Jadi Tak lah, tema sky blue sebenarnya. Sky blue. Ha. Cik pun tak tahu. Jadi ini je lah. Tukar dulu. Nanti baru kita tukar baju. Jadi kita akan tukar baju. Jangan lambat lah. Oh okay. Sorry. Fit check. Fit check. Ni kita punya baju first round. Kita orang ada 3 baju nak pakai. So kita akan tukar-tukar lah baju. Intan tengah. Sekejap. Ada tu bawah tu cik. Tak Dah ada. apa pertama tutup kan. Nak kena patutnya bawa. Si adik saya. Semua orang tak sayang adik saya. Betul tu. Tadi cik dengar macam dia bangun bukan dia. Ada bunyi benda makan, ada bunyi gedung-gedang kat bawah awal pagi tadi. Abang kau. Bismillahirrahmanirrahim. Hada wa makinna lahu muqinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ni masalahnya bila pakai makeup sebab macam kencing. Allah. Padahal dia tak ada kencing pun. So kita orang nak pergi sembahyang raya. This is my first time going to eat prayers in 30 years. Sebab saya selalu tak ada bakat bagi. Semalam tadi saya study macam mana nak sembahyang solat raya. Adik tak study dia lupa. Jangan begini pula kan. Okey, dah tadi tu sila Study. sila ni lah awak. Saya abang cakap kalau dia bagi Allah Akbar baik kali aja awak rukuk pula dia tu. 7 kali. Oh 7 kali awak 7 kali awak. Awak yang kedua 5 ya. Oh kedua 5. Okey. Tak apa saya follow orang sebelah je nanti. Kalau malu saya buat terebah sikit. Macam tu lah. Malam. Fit check. Baju kurung biru guys. Cik dengan adik Kena sama. terus Sama je tiga-tiga. Ibu ada a hint of biru sikit lah. Saya gelap. Cik mana? Cik warna mana cik ingat grey. Cik Tak sama tahu lah macam warna kereta, apa. Ada apa? kereta abang. Yalah bawa tu Jackie. Tapi nampak tak betapa malasnya adik Ajin. Sebab dia pakai tu hitam je. Berapa malas dia. Terus dengan bulu kucing. Macam tu hitam pakai kat rumah je ni. Memang tu hitam kat rumah. Bau-bauan. Hati tu dia masuk bawah telekung dia jadi renyuk-renyuk. Okay, only eye. Cantik plate Sebab lah. saya WW. Dahsyat. Itu lawa. Saya dah suruh hari tu reasonable plate. Tapi awak degil. Nanti lah. Pem. Ni pun cantik juga Tiger. Tiger. Kita pun wari. Tiger bertemu waris. Wari jadi hantu lah. Tengok dalam mana ni. Awak saya pun pakai cincin. Suruh habis lah nanti Pak Arab mengorak saya. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Sejuk untuk pagi-pagi. Di Jabatan Pulau Pinang. Dahsyat betul. Bukan macam kereta. Sana ambil gambar dia. Dah buat video. Macam Lego. So we are Wah, main. here. Okay awak. Fit check. Dia pakai ni. Cik ni kan sama Pakai depan. Susah sikit hari. Tak banyak kan. Baju lain. Tangan jaga. Yang tolak dia punya ni. Stop. Patah macam ni. Orang ni. Orang tak habis raya dah. Beraya. Tak, kita bawa sejadah sendiri. Hari raya nanti. Kamu bawa sikit. Kalau ada atas jalan-jalan.
Nasi pakai krok je. Betul lah. Selamat Raya awak. Saya maafkan semua salah awak. Bukannya awak minta maaf. Aku yang maafkan. Terima kasih lah maafkan. Awak banyak salah saya. Yelah. Awak tu banyak yang pakai. Belah sini. Oh tapi Betul-betul hitam ni. Oh ya. dia reserve untuk imam-imam kat sini tutup jalan lah. Dia tutup belah sini untuk parking ni. Mungkin lah. Oh, sebab ni German Club punya kot. Oh, belah sini Oh, okay. Alright. Mana? Mak hilang dah ke? Acik mesti lah. Buat video juga. Main raya. Okay, bye. Ya. Ramadan tells that it is very doable to be a better person. Ramadan tells that we can live like an ethical life, moral life. It is, respected brothers and sisters in Islam, part of our religion to be happy, to be joyful, but at the same time happiness without heedless. So kita dah habis solat Eid. Jerawat masih tak hilang lagi. Apa perasaan? Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Dengar khutbah walaupun faham sikit je. Dia kata always say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan is gone, but the heart will remain. Okay. Okay. Kita semua nak balik. Okay, Zihu. Pakai ke kau pakai? Kau pakai juga? Tak apalah. Kita kat luar lah. Boleh dia orang reuse ni tahun depan. Bagus dia bawa on carpet terus. Iyalah. Patutnya hari ni kita pakai tebal sikit. Sejuk pula. So marilah kita macam baju ada. Dia pakai crocs je. Angkat baju dapur. Kalau lalu ke mana tak? Sanalah. Ke kanan. Boleh kita. Sejuk betul. Sekarang kita tengah jalan. cantik-cantik je betul. Jualan putih. Pergi ke kereta kembali. Hidung mancung. Jalan je dulu. Tergolek kan hidung terus penyek. Elok ada hidung. Kalau lagi seorang dah panjat dah ni. Panjat je. Kalau lagi seorang lah. Datang seorang. So Sharifah Sakinah dia tengok apa ni, dia kata better jalan kaki lah balik rumah. Ya, apa dia? Dia tengok ke Sharifah Sakinah ke dia isteri aku dia neraka tu kan? Ayah tak tengok, ayah tak ada astro rumah. Oh siap. Ayah buat video ni. Ayah tak bayar, tak beli astro. Tak boleh tengok girlfriend dari neraka. Orang tu kat YouTube je adik. Oh ya. Astro mahal, tak tahu ni harga. Tapi astro tak ada benda lah. Tengok YouTube. Tengoklah girlfriend aku neraka belakang kita tengok. Tengok apa besok kita nak pergi jalan kan. Cerita tak boleh ke drama.
Kan? Sian. So, besok kita nak pergi ke DC. Tapi petang ni kita pergi King of Prussia. So, I'll do like a different video. Sebab nak pergi KOP petang karang. Ke buat satu video lah. Ramai orang yang I'll think about it. But sekarang, saya nak pergi ke kereta. And the best part is, kereta saya warna purple, senang nak cari. Senang cari. Paling one in a million. One in a million. Ramai lelaki-lelaki helok dekat sini. Jadinya, kalau Encik jodoh boleh datang US lah. Bagi Hari Raya, Hari Adha. Pergi solat kan. Senang dapat green card. Kahwin dengan orang sini. Dia kecil lagi kecil. Itulah. Fun size. Tengok tu. Lepas tu sekali dia upload dekat Facebook tu 78 gambar. Opah hari ni pergi masjid. Opah hari ni pergi masjid bersama anak anda. Apa? Jalan apa? Tak tahu, Aisyah ada kunci. Tunggu kat kereta je. Apa risau sesat? Kereta kita mana ada banyak kereta apa ni? Kita. Kan? Tak ada perempuan tu cakap adik senang cari. Satu je dekat dia lawan. Abang punya takut dia nak buat kesalahan. Itulah sebab orang boleh cari. Misap tu lah. Pagi raya. Itulah tu, pagi raya duk tinggi. Apa konsep? Tu kita pergi depan tu ha. Tu apa tu ha? Oh mak hilang Kang. Oh mak Hilang kat masjid apa? Gitu. Sejuk lah. Sebab itu ibu suruh makan vitamin. Diam dia. Cakap sejuk je vitamin. Tak cuaca sejuk. Vitamin. Siapa yang rekod ni tadi? We're here. Tolonglah akak bawa kunci kereta yang betul. Betul. Okay, nasib baik. Kau main buka apa tinggal? Oh tidak, dia memang ada error sikit. Akak nak kena hantar pergi repair. Biasalah kereta elektrik. Oh ya. So kena. Elok je kan dia tak ada terus-terus ke apa? Tak ada. Tak, masa kita masa kita unlock kereta tadi dia buka. Oh. Dia macam tu. Biasalah first gen kereta elektrik ni. First gen second gen kereta elektrik. So anyway, saya make up light-light je hari ni. Nampak macam natural look kan. Tapi jerawat masih nampak lah. Saya dah letak pimple patch lah semalam. Nampak gayanya Opah agak busy ya kat belakang tu. So hari ni kita bawa Hermes Picotin in purple. So I bought this bag sebab nak match my car. Legit. Akak beli bag ni sebab nak match kereta akak masa nak pick up kereta. Oh nak pick up kereta. So akak pick up kereta, akak bawa bag matching. So yang ni nama colournya colour apa macam bukan raisin, tak ingat lah. Lepas tu kita ada kuda. Kuda ni it cost like $1,000. So you can actually buy a real kuda dekat Malaysia. $1,000? Untuk kuda ni. Lepas tak lebih kurang $1,000. Tapi you can get like actual kuda with the money. Lepas tu what else in my bag? Beli kuda yang betul kuda dekat Malaysia. Adik kena pegang kat sini. Okay. So okay, what's in my bag? So today saya bawa Picotin 18. Lepas tu bawa dia protective stats. Bagus gila, senang. And then kita ada Rodeo kat sini. Okay, let's see what's in my bag. So I have my phone. So this is iPhone Pro Max yang ini. Lepas tu I have my car key. Car key saya kunci tak tukar lagi. Macam I need to change this one to purple so that it matches my car. And then of course I have my card holder. So my mom bought this for me for my birthday. So it is from Chanel. This one kita bawa ID. And of course we have our Amex. Because why not? Macam, do you guys have Amex? Can you relate? And we have our Capital One is a Venture X
business. So kita pakai kad macam ketuk-ketuk macam ni, besi je, kita tak pakai kad plastik. I can relate. Okay, so I'll see you guys in a bit while waiting for my husband. Sebab saya rasa laki saya yang sesat, bukan saya yang sesat. So I'll see you guys in a bit. Bye.